Budak-budak main TikTok, biar kau ada perjalanan ke arah akhirat, jangan lagu. TikTok tidak haram, yang haram pengisian konten dia tu. Nah, TikTok itu mengaibkan kawan dia, haram. Nah, ambil gambar asatizah, lepas tu laga-lagakan dalam TikTok, haram. Gambar orang puang, nampak aurat dan sebagainya, haram. Nah, tapi kalau maklumat tak haram, dia ambil keteratan daripada berita. Contoh, waktu berita, sebagai maklumat dia buat TikTok, harus. Dia ambil satu nasihat Ustaz Abdul Somad, satu potong nasihat yang bagus, dia buat TikTok, harus kena molek, boleh pahala ke dia? Nah. Ini banyak dia buat konten untuk reaction. Nah, dia cari seorang ustaz, lepas tu dia bagus, dia kata. Bagus, ni bagus. Tu boleh pahala. Hak satu lagi, dia buh satu ustaz, buh 5 minit, lepas tu dia kondeng. Masuk pulak ni kondeng ambil. Itu tak dapat bau syurga. Kerana dikira melaga-lagakan orang. Tahu tak? Ini buh ustaz ni sebelah, ustaz ni sebelah. Dia cut and paste. Ni kata gini, ni kata gini. Bawah ni akan maki hamu belaka ni. Pro kontra ni. Itu tak masuk syurga. Nabi kata, la yakulul jannata namam. Jenis melagakan orang tidak akan masuk dalam syurga. Betul tak? Sahih. Tak kira mu siapa pun.